Assalamualaikum dan salam hormat. Selamat datang ke edisi khas Wicara menjelang pilihan raya 2025. Saya Basil Siswo. Hanya beberapa hari lagi rakyat Singapura akan mengundi, membuat pilihan anggota parlimen yang akan mewakili mereka untuk 5 tahun akan datang dan sekaligus menentukan parti politik yang akan memerintah. Ramai penganalisis politik menyifatkan pilihan raya kali ini sebagai antara yang paling sukar diramalkan dan akan menjadi titik tolak arus perubahan politik Singapura. Ini adalah pilihan raya pertama yang diterajui oleh Perdana Menteri Lawrence Wong dengan kepimpinan generasi keempat yang lebih muda dan kurang berpengalaman. Banyak isu hangat yang menjadi fokus perdebatan. GST 9%, kos sara hidup yang tinggi, dasar imigrasi pekerja asing, peluang pekerjaan warga Singapura, harga flat semakin meningkat, pembaziran belanjawan pemerintah. Namun pada hari penamaan calon, satu lagi isu meledak. Persaingan 4 penjuru di GRC Tampines yang melibatkan PAP, Workers' Party, National Solidarity Party dan People's Power Party. Tapi bagi masyarakat Melayu, kejutan paling besar ialah langkah Faizal Manap dari Workers' Party mencabar kedudukan Mas Agus Zulkifli dari PAP yang juga merupakan Menteri Bertanggungjawab Ehwal Masyarakat Islam. Apakah kesan dan implikasi pertembungan antara Faizal dan Mas Agus di Tampines yang mempunyai sekitar 24% pengundi Melayu? Apatah lagi dengan kontroversi kenyataan Kelvin Cheng yang mengguris perasaan masyarakat Melayu Islam. Bersama saya untuk membincangkan isu ini ialah 3 orang penduduk Tampines. Encik Abdul Rahman Muhammad Said, Encik Hilal Alwi dan Cik Yuliana Frederica. Selamat datang. Saya sendiri sebenarnya pernah tinggal di Tampines selama 5 tahun sebelum berhijrah. Jadi kita mulakan dengan Encik Rahman yang sudah lebih 40 tahun tinggal di Tampines. Pernahkah terlintas di fikiran anda persaingan 4 penjuru ini akan berlaku di Tampines dan Faizal Manap berpindah dari Aljunied untuk mencabar Mas Agus? Biasanya kita tidak menghadapi lebih dari 3 parti bertanding di pilihan raya sebelumnya. Jadi agak memeranjatkan bila ada 4 parti yang bertanding. Namun begitu, kita lihat bahawa sebenarnya ada cuma 2 parti yang boleh dianggap serius dalam pertandingan ini. Yang kedua, yang 2 lainnya merupakan parti-parti kecil. Saya tak tahu kenapa mereka mau bertanding. Ada seorang penganalisis yang menyifatkan mereka sebagai mosquito party, parti nyamuk. Jadi itu merupakan sesuatu yang tidak dijangkakan, tapi juga tidak memeranjatkanlah. Bagaimana tentang langkah Cik Faizal Manap mencabar kedudukan Mas Agus? Adakah ia satu kejutan sebab tidak ramai yang menjangka ini akan berlaku? Okay. Kita harus lihat, ambil gambaran yang lebih luas. Bahawasanya ini bukan semata-mata 2 pertembungan 2 orang Melayu, tapi 2 parti yang agak kuat, saingan yang agak kuat. Pihak Workers' Party sebenarnya sudah lama merancang untuk memasuki GRC Tampines untuk bertanding. Seawal tahun lalu, Workers' Party mengadakan sekurang-kurangnya 2 walkabout di kawasan Street 11 misalnya. Dan walkabout ini diterajui oleh para pemimpin Workers' Party yang tertinggi, Pritam Singh, Sylvia Lim dan Faizal Manap dan lain-lain. Jadi itu bukan, jadi dari pandangan Workers' Party ia merupakan rancangan memasuki Tampines itu sebahagian daripada rancangan pengembangan mereka. GRC Tampines terletak di dalam bahagian Singapura Timur Singapura. Jadi mungkin dalam rancangan kekuasaan Workers' Party, part and parcel of the dominant party. Jadi hadirnya Cik Faizal itu secara kebetulan kerana pertama, Tampines mempunyai 23-24% pengundi Melayu. Kedua, ia diterajui oleh Cik Mas Agus, seorang Melayu. Jadi agak natural untuk Workers' Party menempatkan Cik Faizal bertanding secara bertentangan, berhadapan dengan Cik Mas Agus. Ini tak memeranjatkanlah.
Juliana, adakah anda terperanjat dengan kehadiran Cik Faizal di Tampines GRC? Saya juga tinggal di Tampines seumur hidup ya, tapi hanya kali kedua saya undi. Tapi saya memang terkejut juga kerana saya fikir saya fikir Tampines ini orang katakan PAP stronghold lah. Memang ramai penduduk yang suka dengan parti PAP, dan ada juga MP in the Tampines GRC yang very popular on the ground. Jadi mungkin pada saya sebagai pengundi belia, mungkin saya rasakan bahawa penduduk Tampines ni memang dulunya memang ramai orang tua, tapi dengan adanya banyak BTO, banyak kondo, mungkin ada lebih ramai keluarga dan juga new Singaporean citizens lah. Dan saya ingin tahu kalau penduduk baru ini akan swing the vote lah. So itu yang saya mungkin prihatinkan lah dengan adanya parti pembangkang Workers' Party di Tampines. Hilan, bagaimana? Penglibatan Workers' Party di Tampines GRC ni tidaklah terlalu memeranjatkan, kerana ramai yang mengalu-ngalukan dan dari mungkin last election meminta Workers' Party, yang saya tahu yang mereka mahu Workers' Party bertanding di GRC. Tapi yang memeranjatkan ialah GRC ini tim dia diterajui oleh Cik Faizal Manap. Dan ini memang satu kejutan, dan kejutan yang agak menggembirakan lah. Agak menggembirakan masyarakat kita. Memang ini kata orang open secret lah, ya. Kerana mereka pernah bertembung di parlimen, ya, atas isu tudung, bukan sekali, 2 kali, dan ada isu-isu lain. Jadi pertandingan ini akan is something to watch for. Adakah anda merasakan kontroversi kenyataan Kelvin Cheng yang mengguris perasaan masyarakat Melayu Islam baru-baru ini merupakan punca langkah Encik Faizal beralih ke Tampines? Ya, saya rasa itu salah satu daripada itu isu yang sangat hangat. In fact, kalau nak ikutkan, isu tu belum habis lagi. Belum habis lagi. Laporan polis yang dibuat oleh Encik Jufri tak ada update lah, kata orang, ya. Kelvin Cheng sendiri tidak meminta maaf secara rasmi kepada masyarakat Melayu. Dia cuma jumpa 2 ustaz dan kata orang itu settle. Ya, belum lagi lah, kalau masih jadi tanda tanya kenapa tindakan tidak diambil terhadap Kelvin Cheng. Padahal itu satu isu yang boleh dianggap satu isu perkauman yang mengguris hati masyarakat Melayu Islam Singapura. Bukan perkara yang ringan. Saya punya pendirian yang agak berbeza. Sebagaimana saya katakan, kemasukan WP ke dalam GRC Tampines ini adalah sebahagian daripada rancangan mereka dari awal lagi. Mereka menganjurkan walkabout lebih setahun lebih awal, lama sebelum timbulnya kontroversi Kelvin Cheng ini. Dan juga pemilihan Faizal Manap sebagai menerajui pasukan WP di Tampines bukanlah sesuatu yang berlaku tiba-tiba atau kerana Kelvin Cheng. Ia sebahagian daripada rancangan yang lebih luas, bahawasanya oleh kerana Tampines GRC diterajui oleh Mas Agus, seorang Melayu, dan juga kerana para penduduk yang tinggi, yang ramai, jadi natural untuk WP natural untuk WP meletakkan Faizal Manap sebagai lawannya, saingannya. Kerana dia yang paling berpengalaman lah kalau dalam sebagai natural, sebagai kalau minoriti yang dalam tim Workers Party memang Faizal Manap lah yang paling berpengalaman. Jadi it's only natural that dia. Dan lagi yang saya tahu, Pritam Singh sendiri mengatakan yang Faizal Manap dia sendiri yang offer, kata orang dia minta diletakkan di Tampines. Cik Liana, dari pandangan generasi muda
Adakah anda berpendapat bahawa kontroversi Calvin Cheng itu akan mempengaruhi undi masyarakat Melayu? Saya rasa ya, sebab bila saya jalan raya, semua orang cakap pasal Calvin Cheng. So rasanya memang tak baik lah kalau rasanya it happen bila Tapi the issue is perkara ni dipanjang-panjangkan. It could have ended very early. Kalau Calvin Cheng apologize, siang-siang dah tutup kes. Tapi apa yang memburukkan situasi adalah ahli politik atau menteri, mungkin Shanmugam dan juga PM Wong dan juga Mas Agus yang tidak kata orang muda tak hold Calvin Cheng accountable. Mungkin Shanmugam dan Minister Shanmugam dan PM Wong lebih keras pada Calvin Cheng, tapi masalahnya adalah mungkin Mas Agus tidak apa yang Mas Agus lakukan adalah untuk mungkin shift the focus towards orang Melayu pula. Kita yang perlu berbesar hati, kita perlu memaafkan Calvin Cheng walaupun dia bersalah, dan kita tidak rasanya kita tak akan dapat that apology dan perkara itu memang mengguris hati ramai penduduk Melayu, terutamanya belia juga. Dan saya rasa pada pengundi belia mengapa Workers' Party itu it's one of the more popular parties, specifically kerana di dalam manifesto mereka ada mereka ingin recognize Palestine as a state dan that manifesto agak penting bagi ramai belia yang prihatin terhadap isu itu, dan juga ramai secara seluruhnya lah ramai penduduk Melayu yang banyak kisah tentang isu ini. Dan mungkin itulah that's maybe the strength of Faizal dan adanya parti manifesto itu. Ya, oleh kerana kebimbangan, oleh kerana ada pertembungan antara Cik Faizal dan Cik Mas Agus ini, ada kebimbangan. Dua ahli politik Melayu yang mempunyai ramai penyokong mungkin akan mendebatkan ataupun membincangkan isu-isu agama dan kaum, sehingga mungkin menimbulkan rasa kurang senang masyarakat bukan Melayu. Pandangan Cik Rahman tentang ini? Sekali lagi saya rasa ini bukan pertembungan dua pendekar, dua pahlawan, hang jebat, hang tua. Ia merupakan Battle of the Titans. Dua gergasi. Gergasi itu adalah PAP melawan Workers' Party. Kita jangan lupa ambil gambaran yang lebih luas. Bahawasanya pilihan raya ini tidak harus diperkecilkan sampai sempit begitu. Itu pertama. Kedua, banyak naratif yang keluar dari satu pihak, bahawasanya bila kita berbincang tentang soal agama misalnya, ia merupakan sesuatu yang sensitif. Kita lihat di parlimen sendiri, Mas Agus pernah mengatakan kepada Cik Faizal, jangan bincangkan perkara-perkara isu-isu sensitif. Di parlimen tak boleh. Di luar juga sama amaran diberikan. Kalau kita tak boleh bincangkan isu-isu keagamaan di kalangan penganut agama Islam, dan kita tak boleh bincangkan isu-isu yang sama di parlimen, di mana nak kita bincangkan? Jadi ini sekali lagi menimbulkan perasaan yang tidak senang. Sejak bila isu-isu keagamaan di kalangan orang Islam menjadi masalah, sedangkan ia menjadi asam garam kehidupan kita. Kalau pihak pemerintah misalnya PAP tidak memahami hakikat ini, bahawasanya agama itu adalah sebati dengan kehidupan orang Islam, kita akan menghadapi masalah-masalah yang paling besar sekali, existential. Cik Hilal, bolehkah kita memisahkan sempadan antara politik dan agama? Okey, agama Islam ni bukan saja sebuah agama lah, religion. It's a way of life, cara hidup. Jadi dan memisahkan agama dengan politik tu agak sulit. Kadang-kadang terkait lah, macam mana pun kalau kita nak pisahkan pun macam mana pun ada juga kaitan dia. Seperti yang kita tahu ni, seperti tudung lah, tudung isu.
Cik Mas Agus kata okey, tak boleh bincang. Tapi macam mana? Sedangkan isteri dia sendiri pakai tudung. Dia juga orang Islam, dia isteri dia pakai tudung. Jadi bagaimana kalau tak bincang macam Pak Rahman cakap, tak boleh bincang kat parlimen macam mana? Dia kata bincang di belakang tabir. Behind closed doors. Tapi yang membincangnya mereka tak mengundang Faizal Manap, tak mengundang Cik Daman Nuri. Bincang dengan siapa? Dan what is the outcome? Jadi terpaksalah isu ni dibawa ke parlimen. Jadi memang sulitlah kalau nak. Saya bukan kata ini tak boleh pisahkan politik dengan agama. Tapi untuk kasih apa kata orang example sekarang ni memang off my mind lah. Tapi kita tahu Islam ni cara hidup, is a way of life. Jadi memang sulit lah kalau nak pisahkan. Kalau outwardly kita cakap tak boleh, pasal banyak sebagai orang Muslim kita faham lah. Bagi saya, nak memisahkan agama dari politik itu, kalau nak pinjam kata P. Ramlee, memisahkan irama dan lagu. Irama dan lagu. Dua-dua tak betul nanti. Terutamanya dalam konteks Singapura. Kalau betul kita mau memisahkan agama dari politik, ini hujah teman saya Nizam Ismail yang juga pengasas Suara Melayu. Bagaimana kita ada menteri yang bertanggungjawab pada hal ehwal Islam? Bagaimana kita boleh ada majlis agama Islam? Satu badan berkanun, badan pemerintah berkanun. Jadi ini ironinya. Bila ada pihak mengatakan tak mesti dipisahkan, tapi di dalam pengamalan politik kita, siasah kita amalkan percantuman antara kedua ini. Jadi tak masuk akal argumen seperti ini. Cik Yuliana, pandangan orang muda? Saya setuju dengan Cik Rahman. Saya juga tanya apakah what is the role of the Minister for Muslim Affairs? Kalau adanya that role, adakah menteri itu patut should he be the one representing the Muslim community? Tetapi secara amnya rasanya dia tidak. He doesn't represent the community. Malah dia macam nak cakap dengan beradab maaf ya, nak jaga kata. Sebab saya cakap dalam bahasa Inggeris lagi senang. Rasanya the Minister for Muslim Affairs is there more to tell the community what we should do. Seperti tadi yang saya katakan, kita patut lebih berbesar hati, patut memaafkan komuniti lain atau orang lain, tapi tidak mengetengahkan banyak isu-isu yang perasaan perik yang kita rasakan. Jadi mungkin pada saya sebagai orang muda dan juga dalam kalangan belia, kami tertanya-tanya, adakah is the role of Muslim Affairs Minister effective? Dan adakah do we need to relook that kan? Because if his role is to represent the community, then I don't think it's has been working very well lah. Dan pada saya, pendapat peribadi saya, mungkin apa yang diperlukan adalah untuk memisahkan race identity politics lah. Jadi example yang saya nak berikan adalah ada ahli politik lelaki yang mengetengahkan isu wanita, ada mungkin ahli politik yang bukan warga bukan ethnic Indian, tapi mereka mengetengahkan untuk ease the restrictions for Thaipusam for example. Jadi mengapakah ahli politik yang berbangsa lain tidak boleh mengetengahkan isu-isu Melayu? Kerana ahli politik Melayu ini memang tidak banyak di parlimen, dan mungkin mereka yang dikatakan tadi, mereka ada dua fungsi. Mereka they represent all Singaporeans, tapi mereka juga ada that additional responsibility to represent the Malay community, dan agak berat ya untuk ahli parlimen yang segelintir saja di parlimen. So mungkin pada saya apa yang diperlukan adalah untuk membuka ruang lah untuk ahli politik tidak kira bangsa untuk mengetengahkan isu-isu Melayu. Satu pandangan yang baik. Sebenarnya ahli parlimen Melayu di Singapura ini mempunyai dua fungsi yang agak rumit kan. The balancing act antara menjadi seorang ahli parlimen untuk
masyarakat berbilang kaum, dan mereka juga harus menjadi ahli parlimen yang mewakili suara hati masyarakat Melayu Islam. Jadi imbangan dua peranan itu agak rumit, dan apatah lagi kalau ahli parlimen itu dari parti PAP, kerana mereka juga dikawal dengan parti whip kan, ataupun dasar-dasar parti dan pemerintah yang mungkin mereka tidak boleh melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Pak Rahman, bagaimana umpamanya seorang ahli parlimen PAP harus mengimbangi peranan dui fungsi ini? Sebenarnya dui fungsi ini bukanlah perkara yang baru. Sejak Encik Abdullah Tarmugi menjadi menteri tahun 80-an, semua MP-MP Melayu sedar bahawa itulah peranan mereka, mengimbangi dan bukan saja mengimbangi tapi menyuarakan keprihatin kedua-duanya masyarakat nasional, masyarakat Singapura yang majmuk pada satu hal, dan masyarakat Melayu Islam, menyuarakan kepada di parlimen misalnya. Jadi tidak ada masalah bagi mereka. Tapi tiba-tiba sekarang kita diberitahu macam Cik Faisal tak boleh menimbulkan isu-isu sensitif kononnya. Sedangkan di parlimen, sedangkan inilah isu-isu yang perlu dibincangkan, perlu disuarakan. Dan seorang anggota parlimen memang peranan asasnya ialah menyuarakan keprihatinan, masalah dan harapan rakyat ataupun masyarakat yang mereka mewakili. Jadi peranan ini bukanlah sesuatu yang asing kepada anggota parlimen. Malah dengan menjalani, memenuhi peranan ini, mereka mungkin akan meningkat daripada anggota parlimen kepada sebenar-benarnya wakil rakyat, mewakili suara rakyat. Cik Hilal? Ya, betul, itu wakil rakyat dan anggota parlimen ada beza je. Biasanya kalau kita lihat sekarang ni banyak ahli parlimen aja lah, tak mewakili rakyat. Okey, ini tentang isu-isu tentang anggota parlimen Melayu Islam menengahkan isu-isu orang Melayu. Saya teringat dulu Dr. Tony Tan lah, waktu dia jadi MP di Sembawang, mereka minta masjid pertempatan Sembawang tu dikekalkan. Dan kita berterima kasih pada Dr. Tony Tan yang dia telah menengahkan perkara itu, dan dia telah berjaya kan untuk ini mengekalkan itu. Hingga sekarang kan masjid itu masih ada. Sekarang. Saya baru solat di sana. Jadi kalaulah waktu itu bukan Dr. Tony Tan lah misalnya, taruhlah kalau MP itu Mas Agus ataupun Yaakob Ibrahim waktu itu. Ini nanti perkara tu nanti dianggap berkauman tau. Ini orang Melayu nak mengekalkan masjid. Faham where I'm coming from? Itu poin yang Cik Ilana jadi ketengahkan tadi, identity politik kan, penting. Jadi tak semestinya kita bergantung pada MP Melayu untuk kalau MP itu memang dalam kawasan orang Melayu, dalam isu itu, dalam kita pergi kepadanya juga. Dan tapi yang saya muskil ni atau saya kesal tiap kali kalau isu ini, kalau orang Melayu bersuara, kalau EP Melayu bersuara pasal isu Melayu, ini soal perkauman. We have to get rid of this lah. We have to move away from this. You know? Malah dianggap sensitif, isu sensitif, tak boleh dibincangkan. Asyik sensitif. Okey, tadi tentang Minister in charge of Muslim Affairs. Maybe the terminology is wrong. Definisinya kita harus suka. Minister, it should be Minister of Muslim Affairs instead of Minister in charge of Muslim Affairs. Apa bezanya off dan in charge? If you have a Minister in charge of Muslim Affairs, because ini saya rasa ini
balik pada artikel 152 yang hak-hak orang Melayu kan. Jadi mungkin kerana itu pemerintah dulu mengadakan kementerian ini untuk menjaga. Jadi menjaga hak-hak orang Melayu. Tapi sejak kebelakangan ni Cik Mas Agus in charge of Muslim Affairs. Jadi maksudnya bukan dia mendengarkan isu orang Melayu, dia macam kata orang macam kalau dalam army lah kita ada in charge lah jadi you always talk down tu macam atau you nak apa kata orang nak control satu bukan instead of representing the Malay, you are telling the Malays, look, cool down, this is asyik-asyik ini sensitive. So maybe kata orang tu apa role dia dah bertukar lah. Ya. So mungkin pendekatan yang harus diambil, inisiatif yang harus diambil oleh masyarakat Melayu kita ialah kalau ada isu-isu agama, kaum umpamanya, tak perlu kita mendekati anggota Parlimen Melayu. Mereka harus menyuarakan pandangan kepada ahli parlimen yang mewakili mereka di kawasan undi itu. Sama ada orang India ataupun orang Cina kan. Itu yang Cik Liana mengatakan harus kita cuba mewujudkan satu budaya. Betul. Ya, tadi yang lebih luas. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Cik Hilal, di mana Dr. Tony Tan yang di mana penduduk di situ merayu kepada Dr. Tony Tan ya untuk kekalkan masjid di Sembawang. Dan sejauh mana yang saya tahu, untuk karya-karya di bawah blok, mereka juga bekerjasama dengan MP di daerah mereka. Dan MP itu tak semestinya bangsa Melayu. Dan I think that should be the way lah. Tapi I think it's interesting lah kan, kalau pergi ke ahli politik Melayu tiba-tiba jadi sensitif, jadi isu Melayu. So saya rasa memang betul lah, we should just approach MP and say that this is an issue, this is not a race issue. Dan mungkin perkara yang saya nak emphasize saya macam tak begitu selera apabila isu-isu dikatakan ini isu Melayu. Mengapa kita selalu diasingkan? Kita semua warga Singapura. Kenapa harus fokus pada bangsa kita, bangsa Melayu? Jadi mungkin kalau kita membiasakan merayu kepada MP kita di daerah kita dan tidak perlu dinaikkan kepada MP yang berbangsa Melayu, mungkin itu adalah cara yang lebih baik. Satu poin yang amat baik. Kenapa sesuatu itu mesti dilabel isu Melayu? Kalau apakah Taipusam itu isu India ataupun Chingay isu Cina? Padahal ini semua dianggap isu nasional, dibincang. Tapi bila sesuatu yang melibatkan masyarakat Melayu terus dilabel isu Melayu, itu tak sihat. Kita perlu mengembangkan ruang atau space untuk menerima apa-apa yang kita bincangkan sebagai bahagian daripada isu nasional. Dan itu akan melibatkan atau menarik minat dan melibatkan anggota-anggota ataupun rakyat yang bukan Melayu, bukan Islam. Kerana kita sama-sama mengongsi isu ini. Saya juga tertarik pada dua poin yang Yuliana timbulkan, iaitu peranan seorang menteri ataupun peranan anggota parlimen di dalam parlimen. Secara teorinya ialah untuk menyuarakan keprihatinan, keperluan rakyat supaya didengar di Dewan Parlimen untuk dibincangkan, didebatkan. Tapi apa yang kita lihat sekarang, terutamanya pada parti pemerintah, ialah mereka jadi, dia bukan loudspeaker rakyat kepada Parlimen, tetapi menjadi loudspeaker pemerintah di dalam Parlimen. Echo chamber. Ini merugikan negara, merugikan rakyat, kerana suara rakyat tak dapat disuarakan, tidak dapat articulation. Ya. Kedua, benar, identity politics merupakan masalah. Amalan politik kita di negara ini akan lebih kaya, lebih mewah jika kita melibatkan pemain-pemain ataupun peserta-peserta politik yang bukan dari kalangan kita. Kalau kita melibatkan MP-MP yang
bukan Melayu, di dalam isu-isu Melayu. Saya lihat sekarang pun di Parlimen, bila Faizal Manap menimbulkan sesuatu isu, nampaknya dia bersuara sendiri. Pertama dia MP Melayu sendiri, seorang. Tapi teman-temannya di Workers' Party pun tidak memberi sokongan ataupun support. Jauh lagi daripada MP-MP anggota PAP. Jadi ini saya rasa satu kekurangan yang boleh dan harus diperbaiki supaya penglibatan ataupun perbincangan di Parlimen itu akan lebih kaya, lebih mewah. Ya. Persoalannya sekarang ialah, adakah para pengundi kita sekarang sudah lebih matang untuk menerima hakikat bahawa setiap isu Melayu, India atau Cina itu bukan bersifat perkauman tetapi bersifat nasional. Saya melihat satu trend yang agak sihat sewaktu kontroversi Calvin Ching. Ramai orang bukan Melayu dan bukan Islam yang juga terguris perasaan. Mereka juga marah dengan Calvin Ching kerana menghina masyarakat Melayu. Adakah itu satu perkembangan yang menunjukkan bahawa sudah ada satu kematangan di kalangan masyarakat Melayu, masyarakat Singapura sekarang ini? Belena? Pada saya memang saya lihatlah dalam kalangan belia kematangan ini, dan mungkin saya tak tahu apalah puncanya ya, tapi mungkin globalization dan mungkin internet, kita lihat bahawa isu-isu dunia ini isu-isu humanity, bukan isu perkauman. Tapi di Singapura mungkin masih ada di kalangan rakyat yang melihat isu-isu sebagai isu Melayu, dan itulah puncanya ya. Mungkin I mean that's the whole reason why this Calvin Cheng incident happened in the first place, sebab dia categorize isu Palestin ni sebagai isu Melayu Islam, tapi that's not the case, dan itu dapat dilihat dalam kalangan belia terutamanya. Saya rasa memang rakyat belia terutamanya sudah menjadi lebih matang lah. Tapi saya juga ingin tahu jika ini benar untuk rakyat yang lebih berusia lah. Ya, Hilal? Kalau kematangan tu, alhamdulillah lah, boleh dikatakan dah ada ni tanda-tanda kematangan, tapi saya rasa belum cukup lagi lah, belum. Banyak isu lagi yang perlu ditangani. Umpamanya isu halal kitchen di dalam Navy. Menteri pun dah bersara, halal kitchen masih belum ada. Jadi banyak lagi isu yang it's all, kata orang, dah 60 tahun tau. Kita dah merdeka 60 tahun. Kenapa kita belum ada lagi menteri Melayu sebagai law minister, home affairs minister, jauh lagi lah defense minister lah, education minister. Kenapa? Maaf saya I bring this up lah, tapi kalau tak, ini kata orang, kalau kematangan kita harus seperti Encik Lee Hsien Loong sendiri cakap. Dia dulu pernah mengatakan isu-isu ini kita harus bincang dengan cara terbuka. Ya, ini bukan soal perkauman. Kita menuntut apa yang kita tanya, kenapa kita ni tak dipercayai? Di mana kematangan itu? Dah 60 tahun. Memang ada tokenism lah kata orang ya. Kalau saya kata memang ada. Ini ada. Tapi kita belum sampai tahap kematangan yang penuh lah. Cuma sayangnya tu kalau isu-isu ini memang terlalu sensitif. Tapi sampai bila, kan? Kalau kita mengharapkan, seharusnya kita mendatangi ahli parlimen yang bukan orang Melayu, minta mereka mendengarkan perkara ini macam mana, kan? Kalau orang Melayu aja sensitif sampai bila? Dan 60 tahun lah.
Saya rasa kalau dalam bab defense ni mungkin example yang baik yang a recent good example gempa bumi yang berlaku di Myanmar, dan ramai pasukan SCDF Melayu yang pergi ke Myanmar walaupun awal Syawal, dan itu menunjukkan bahawa ahli defense kita mungkin they will serve the country first lah kan, tak kira hari raya ke apa, dia punya sense of belonging, and they will defend the sense of duty is to Singapore. So mungkin that's a recent example to show that masyarakat kita memang we are Singaporeans first lah, and we will defend our country. Back to your earlier point about say Palestine, humanity issue. Kenapa? Apakah orang muda saja yang mengambil sikap sebagaimana mereka ini? Saya rasa masyarakat Singapura, terutama golongan muda, lebih terbuka dalam fikiran mereka. Mereka lebih menyoal. Tak seperti orang tua seperti kita, kalau dulu Lee Kuan Yew cakap gini-ginilah, hitam lah. Mereka lebih menyoal. Dan dalam soal Palestin ataupun Gaza lebih khususnya, apa yang terjadi di Gaza menyentuh hati ramai rakyat Singapura, bukan saja kaum Melayu Islam, tapi yang bukan Islam juga. Ada beberapa percubaan untuk menunjuk perasaan, tapi ditegah, dan saya rasa ini merupakan satu petanda yang baik di mana rakyat berfikiran dengan lebih luas. Dan saya agak teruja kerana pihak WP mengemukakan soal Palestin, pengiktirafan Palestin di dalam manifestonya. Ini semua tanda-tanda petanda perubahan yang baik dan yang sihat dan membina. Kita sedang berbincang tentang kematangan para pengundi Singapura dalam menempuh pilihan raya 2025 ini. Berdasarkan kehadiran ramai penyokong di rapat umum Parti Pekerja di Tampines baru-baru ini kan, nampaknya mereka tidak begitu prihatin atau mengindahkan tentang naratif politik isu-isu Melayu di Tampines. Mereka menganggap ini satu persaingan antara PAP dan Workers' Party. Adakah itu menunjukkan satu kematangan politik warga Singapura? Yolanda? Saya ada di rally tu, tapi sebab saya kepo lah. Pertama kali saya pergi ke rally sebab kali kedua undi. Cuba ceritakan pengalaman tu. Saya memang pleasantly surprised lah. Memang very diverse. Ramai bangsa Cina yang saya tak sangka. Mungkin saya fikir mungkin kata Masjid JC ni. Saya. So saya sangka mungkin ramai pengundi Melayu lah yang ke sana kan, sebab memang banyak perbualan yang Workers' Party dengan PAP ni sama Malay voter issue. Tapi memang saya terpanjat. Actually ramai sangat yang bangsa Cina. So mungkin dan mungkin pengalaman saya di situ, bila calon bertutur dalam bahasa Cina, semua orang dengar. Yang Melayu pun bila calon tu kata tuai putui, kita tuai. Dan kalau dalam mungkin bila Cik Faizal buat the speech in Malay, yang bahasa Cina pun dengar. Kalau dia cakap boleh. So mungkin apa yang saya rasakan di rally itu ialah memang mungkin tak ada racial identity. Mungkin kita calon-calon bertutur dalam bahasa berlainan, tapi apa yang kita rasakan adalah kami semua warga Singapura. Kita semua ingin perkara yang sama, dan itulah yang saya rasakan di situ. Kalau dilihat turnout di rally, kalau kita lihat jumlah penonton dalam live streaming di Workers' Party, ternyata berpuluhan ribu yang menonton, seperti yang Diana katakan, on the ground tak terlihat bahawa ada racial politics at work. Bahawa ini rally yang mengajak rakyat Singapura menghadapi masalah isu-isu yang bersifat nasional. Dan itulah seharusnya. Dan waktu rakyat nanti pergi membuang undi pada 3 Mei, mereka tidak akan fikir bahawa aku nak pangkal parti yang pro-Melayu ke yang anti-Melayu. Tidak. Pasal ini national elections, election umum, pilihan raya umum. Jadi saya sendiri secara peribadi tidak pernah melihat pilihan raya umum ini sebagai satu pilihan raya
yang mendefinkan isu Melayu, isu Islam. Padahal kita semua sebagai rakyat Singapura melihat isu-isu yang bersifat nasional. Dan ini termasuk isu-isu yang menjadi keprihatinan masyarakat Melayu Islam. Ya, ini perkara ni sebenarnya dimumuk-mumukkan lah oleh ada individu. Saya terdengar saya terdengar berita lah 3 hari lalu ada satu kandidat dari pihak PAP yang mengatakan ahli parlimen itu harus menjadi wakil pada. Tapi bila saya dengar tu apa kena mengena ni kan? Ini memang ini yang kata orang apa yang akan berlaku di Tampines GRC ni antara Workers' Party sama PAP. Bukan cuma Mas Agus sama Faizal Manaf. Pasal saya selalu tegaskan pada masyarakat, saya tegaskan yang dalam GRC, a vote for Faizal Manaf is also a vote for 4 other non-Muslim candidates. Jadi kalau orang Melayu pun pilih Faizal Manaf, mereka juga memilih 4 lagi orang yang bukan Melayu. Ini GRC ini yang PAP sendiri yang membuat ini GRC ni. So it is working. It is working. Kan? So jangan konsep GRC itu sendiri memang konsep dia dihaskan untuk memberi ruang pada suara komuniti minoriti. Jadi kalau Workers' Party menang, ini akan menunjukkan bahawa racial politics cannot exist in Singapore. Tak boleh lagi. Kan? Kalau semua orang Melayu pilih Faizal Manaf lah. Tapi itu pun tak cukup, kita cuma 23% saja. Kan? Jadi jangan timbulkan isu perkauman ni lah. Kita harus move away from that. Dah jelak lah, dah jemu. Ya. Betul. Hakikatnya betul kata Pak Hilal. Bilangan ataupun proportion masyarakat Melayu, pengundi Melayu di Tampines cuma 23%. Ada lebih 70% yang bukan Melayu. Kalau kita nak bincang sebagai politik perkauman, kita cuma memencilkan diri kita sendiri. Sedangkan 3 suku daripada pengundi yang lain di Tampines itu tidak mengindahkan. Mereka mempunyai keprihatinan yang lain, kepentingan yang lain. Dan ini semua juga diperjuangkan oleh pasukan WP di Tampines. Jadi pasukan WP ini bukan terdiri dari Cik Faizal saja. Ada anggota-anggota yang lain. Mungkin seorang daripadanya, Michael Teng, lulusan Harvard, pernah bertugas di Boston Consulting Group. Orangnya bukan calang-calang. Ya. Saya tak tahulah kaliber calon-calon di sebelah sana, PAP. Tapi pasukan WP ini bukan calang-calang orangnya. Dan ia bukan semuanya Melayu, cuma seorang saja Melayu. Dan tentunya pengundi akan memilih pasukan yang lebih kuat, yang lebih kredibel antara dua, WP dan PAP. Bukan satu individu lawan satu individu. Ya. Jadi akhir kata, soalan cepu mas yang saya ingin ajukan sebelum menutup tirai perbincangan ini ialah sekiranya Parti Pekerja WP menang besar di Tampines, apakah isyarat yang harus diberi perhatian oleh Parti PAP? Kemenangan di Tampines itu, apakah iktibar yang perlu diberi perhatian? Iktibarnya ialah Workers' Party merupakan force to be reckoned with. Tidak lebih dari itu. Kalau saya katakan tadi awal, Tampines itu sebahagian daripada rantau atau region East Singapore. Jadi Workers' Party akan menguasai sebahagian besar daripada Singapura Timur, dan itu antara dalam rancangan penguasaan Workers' Party. Dan PAP akan harus menghadapi Workers' Party sebagai satu parti, sebagai satu threat yang harus ditanggap dengan serius. Bukan
bukan parti nyamuk lagi seperti banyak parti-parti lain. Apakah ia juga menunjukkan bahawa kemenangan itu jika berlaku adalah satu tanda kematangan warga Singapura untuk memilih wakil rakyat? Juliana? Saya rasa berdasarkan the history of Tampines memang PAP stronghold ya. Jadi jika Workers' Party menang memang it's a very strong signal yang penduduk mungkin ingin an alternative voice to represent them. Mungkin mereka fikirkan bahawa PAP track record over the 60 years it's good, but it might not be enough to assure them about the future. Dan ini mungkin isu yang banyak pengundi belia yang ketengahkan ya. It's not, memang bagus pemerintah PAP sudah lama 60 tahun membuat kerja yang baik untuk Singapura, tapi para belia specifically mereka lebih banyak prihatin tentang isu-isu masa depan, dan mungkin mereka rasakan bahawa parti pembangkang dapat lebih mengetengahkan isu-isu masa depan itulah, dan mungkin itulah kematangan. Dan mungkin lagi satu isu yang saya ingin ketengahkan adalah mungkin PAP ada strategi ya untuk meletakkan satu anchor minister di GRC, dan mungkin the calon 4 yang lain mungkin tidak begitu diketahui oleh pengundi, dan mungkin strategi itu tidak it doesn't work very well anymore lah, kerana pengundi sudah matang, mereka ingin menilai setiap calon, mereka tidak akan mengundi just because there's an anchor minister at that GRC lah. Itu juga satu tanda kematangan pada saya. Hilal? Betul. Hari ini PM Lawrence Wong nyatakan yang kalau opposition banyak menang, berarti mandate mereka akan berkurangan lah. Will be weakened, kata orang. Tapi they have had a strong mandate for 60 years, 60 tahun. 60 tahun. Jadi banyak isu yang rakyat masih tak puas hati lah. Antaranya foreigners lah. Pendatang-pendatang yang banyak jumlahnya, kita tak dapat tahulah. Dan lain-lain lah. Ini soal GST umpamanya. GST. Kos sara hidup yang tinggi. Jadi kos hidup yang tinggi, GST, all these issues bukan ini, this election is not about, kalau untuk orang Tampines, it's not about Kelvin Cheng. It's not about tudung. Tak ada. It's all this. So kalau Tampines, kalau Workers' Party menang, memang ini menunjukkan kematangan rakyat Singapura. Ini sekarang ni pengundi-pengundi yang muda ini bukan, we are not talking about pengundi tahun 60-an, 70-an. Sekarang zaman internet. The click of a button, mereka tahu what is going on in the world. Satu lagi mungkin saya perlu ingatkan para pengundi, terutamanya di Tampines. Ada di ayah yang mengatakan WP akan mengambil alih pemerintahan, teraju pemerintahan Singapura. Ini tak benar. Dari pihak WP sendiri bertahun-tahun, WP kata bukan untuk menjatuhkan PAP. Mereka cuma mahu menafikan PAP 2/3 majoriti. Kerana dengan kuasa 2/3 majoriti itu, mereka boleh mengubah konstitusi kita, perlembagaan kita. Itu matlamat Workers' Party, bukan untuk menumbangkan. Ya? Jadi ada di ayat yang untuk menakut-nakutkan para pengundi supaya jangan mengundi Workers' Party. Itu satu pengakuan bahawa Workers' Party begitu kuatkah? Sedangkan Workers' Party sendiri tidak pernah mengaku. Memang Workers' Party sendiri mengaku yang mereka tidak akan, mereka tidak akan menjadi pemerintahan. Mereka cuma mahu kata orang jadi parti pembangkang. Pembangkang yang boleh efektif. Yang efektif lah ya. Tak cukup dengan own self check lah kata orang. We don't buy it anymore lah, own self check lah. Juliana, anda akan mengundi kali kedua, ya? Saya. Sebab yang kali pertama tahun 2020 tu waktu COVID, Saya. tidak ada rally kan, berkempen pun kurang.
agak merundum sedikit lah dari segi campaigning trail tu. Dan juga saya rasa tahun ini perubahannya begitu besar dan pengaruh sosial media umpamanya memainkan peranan yang amat penting dalam berkempen dan cuba memenangi hati rakyat. Anda sendiri seorang aktivis sosial media, apakah pandangan anda? Bagaimanakah pengaruh sosial media itu mungkin menjadi pencetus perubahan politik Singapura? Saya rasa social media memang mainkan peranan yang besar dalam GE ni ya. Dan mungkin apa yang berbeza adalah the speed of information di social media. Bila ianya berlaku terus orang akan tahu, dan juga ia lebih authentic kerana ia tidak mengambil mungkin the voice of say a newspaper lah. Dan mainstream media selalunya ada a more neutral balance tone hopefully. Tapi bila kita lihat konten di social media, dapat melihat juga perasaan rakyat yang who post about the content, dan maybe that's what is good about social media. It democratizes the elections. Kita dapat lihat secara online mungkin pengundi belia rasanya macam gini, pengundi yang berusia isunya bagai gini, sebegini, dan kita tidak perlu turun ke padang pergi ke rally amat meletihkannya ramai orang panas. Jadi mungkin at the click of our finger kita dapat melihat pelbagai isu-isu, pelbagai opinions, dan I think that adds to the richness of the voting experience lah. Memang kita duduk kat rumah aja, we can already make an informed decision sebab semuanya ada di social media. Tapi yang saya mungkin cautious about satu perkara yang saya ingin ketengahkan adalah this example, again, mungkin identity politics jugalah ya. Calon Liana Damira dari Red Dot United, Red Dot United kan partinya, orang mengatakan bahawa dia makcik atau penjual nasi lemak, dan itu memang tidak baiklah untuk calon itu, kerana dia memang calon yang berupaya, tapi hanya kerana her appearance kerana dia memakai tudung, mungkinnya dia dilihatkan sebagai mungkin calon yang tidak begitu competent, mungkin macam makcik nasi lemak seller lah. Dan kita compare kalau calon itu lawa lah, yeah. Don't know cantik. Cantik sorry kena bersopan sikit. Cantik, mungkin orang kata okey lah, I nak lebih nak mainstream vote. lah. I nak vote calon ni lah sebab dia cantik. Senang nak lihat di mata, senang di hati. Dan juga ada di kalangan Singapura yang tetap mengundi in that way ya. Mereka lihat calon ni karisma, nampaknya peramah, dan that's the basis of why they vote. So mungkin so social media ada baiknya dan ada kurangnya, tapi pada saya ada lebih lah baiknya. Satu trend yang agak sihat saya lihat dalam pilihan raya kali ini ialah nampaknya mainstream media agak lebih terbuka memberikan ruang untuk calon-calon pembangkang bersuara. Masih ada ruang. Saya bandingkan dengan pengalaman saya sendiri tahun 80-an dan 90-an. Saya pernah bekerja dengan SBC dan Berita Harian, mainstream media dulu. Calon pembangkang langsung tidak mungkin dapat ruang yang mereka dapati sekarang ini. Mungkin itu juga satu kematangan dari pihak mainstream media juga. Mereka tidak boleh lagi take for granted tentang kuasa media itu sendiri. Dan ini mungkin juga satu perkembangan yang sihat supaya pemerintah tidak dilihat seperti mengungkung dan mengawal terlalu ketat editorial mainstream media. Pak Rahman, mungkin ada pandangan lain? Pandangan saya coverage oleh mainstream media ni yang lebih memaparkan cerita kisah-kisah dari pihak pembangkang tu bukan atas pilihan mereka. Kita maklum SPH Media Trust sendiri mendapat grant 900 juta over 5 years. Mungkin atau pendorong trend ini sebenarnya bermula pada pilihan raya 2011 bila Workers' Party menang di Aljunied. Kerana itu penerobosan bukan saja dalam prestasi politik, tapi ia merubah dinamika laporan, berita dan banyak lagi aspek.
Dan dalam laporan berita, mainstream media tidak punya pilihan kecuali memberi liputan kepada aktiviti ataupun pandangan tokoh-tokoh pembangkang. Jadi ini bukan satu trend yang timbul dengan sendirinya, ada pendorong. Ya, pendorongnya juga saya rasa ialah tekanan dari media sosial sendiri sebab mereka harus bersaing. Kalau tidak mereka akan ditenggelami oleh berita-berita dari media sosial. Alternative media. Dulu waktu saya 80-an 90-an tidak ada alternative media dan semuanya dikawal ketat oleh pemerintah. Dan ini satu perkembangan sihat yang mungkin juga akan mengubah haluan dan pola fikiran para pengundi muda seperti Cik Yuliana. Ya. Kalau zaman kita model penyebaran berita tu berdasarkan apa yang dinamakan gatekeeper. Dia penjaga gawang. Jadi apa-apa berita yang mahu disebarkan melalui satu filter, ya. Tapi dengan social media ini tidak ada penjaga gawang. Sesiapa yang mempunyai pandangan, sesiapa yang mempunyai maklumat bebas untuk menyuarakan di social media. Dan ini disebarkan dengan lebih meluas, dengan tidak ada filter seperti kita dululah. Cik Hilal, pandangan tentang peranan social media. Sebab anda yang aktif juga. Ya, seperti saya katakanlah, sekarang banyak alternative media lah. Kalau dulu cuma mainstream aja ya. Yang perkembangan bukan saja di Singapura, macam apa yang berlaku, maaflah saya mencelah sedikit ya, apa yang berlaku di Gaza. Bukan perkara baru, tapi kerana ada alternative media. Sekarang apa yang berlaku dengan sekelip mata satu dunia tahu. Ya, dalam Instagram, X, apa semua, Facebook. Jadi it is something that you have to embrace. Dan saya cuma nak satulah, saya teringat tadi PM Wong kata kalau dia kalau GRC banyak yang kalah, berarti ada menteri-menteri yang akan gagal lah. Saya cuma nak katakan satulah, nobody is indispensable. Nobody is indispensable. Macam Pritam Singh kata, kalau gitu berarti parti PAP tu lemah. Tak ada, tak ada backup. You have to have backup. Jadi jangan gunakan itu sebagai inilah apa kata orang untuk mematahkan semangat pembangkang. Kita cuma we don't oppose for the sake of opposing lah. Senang cakap lah. Ya, we just want check and balance. Check and balance itu je. So alternative media is here to stay, and insyaAllah will do us good. Terima kasih Cik Hilal, terima kasih Cik Abdul Rahman Muhammad Said dan terima kasih Cik Yuliana Frederica kerana sudi meluangkan waktu bersama Bicara kali ini. Sekian dulu. Salam hormat dan Assalamualaikum. Assalamualaikum.